Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nyanyilah vlog secara uh, tak dirancang lah, macam aku nak tekan record, aku tekan je lah. Okay, so sekarang apa aku nak cerita sekarang 18 hari bulan 1 2026. So tahun baru, bulan pertama bagi 2026. So seperti yang sedia maklum bagi aku je lah, aku tak upload kat mana-mana status ataupun TikTok. Cuma aku beritahu dekat kawan-kawan aku sikit-sikit je lah yang aku ada beli kamera, iaitu kamera yang tengah rakam diri aku sekarang ni, Sony A6400 berharga 2480. Harga asal biasanya kalau ori lah, sebenarnya aku nak beli ori tau, aku tak nak beli second hand. Tapi sebab aku memang, ya Allah, aku memang tak ada duit, kosong Sony, kosong. Duit aku sebenarnya itu pun mak aku bagi. Kalau mak aku tak bagi, tak ada duit. So harga asal 3100 lah kalau ikutkan. Tapi masa-masa aku cuba cari yang pre-love lah, yang you said, aku jumpa yang 2480. Yes, sebenarnya paling-paling pun 2700, tapi ni 2480. So shutter count dia hanyalah 12000. Mungkin ada benda, aku tak tahu dah. Aku harap dia memang jual murah sebab New Year sale. Aku harap macam tu lah. Okay, apa pun. So okay. Kenapa aku rekam ni sekarang? Aku ada masalah kewangan lah. Sebab aku beli kamera ni, aku guna Shopee Pay Later. Aku pinjam Shopee 2500 untuk bayar kamera ni. Kamera ni lah. So kamera ni dapat keyless dengan satu bateri. So aku tak ada bag, aku tak ada bateri tambahan, keyless je. Okay. So sebulan aku kena bayar RM450, kurang RM441 lah. Buktinya ni lah, aku tunjuk ke kau. Aku jadikan dia sebagai aku punya wallpaper phone aku. InsyaAllah aku akan jadikan sampai aku habis bayar, supaya korang tengok. Sekejap. Ya, ni nampak tu aja, RM440 macam tu lah per bulan selama 6 bulan. So sekarang ni aku ada jana income RM280 untuk 4 video. Satu video RM70 yang konsisten lah. Dia aku buat 4 video per bulan. So dia macam boleh kata fixed income lah, tapi kena buat kerja lah. Dia macam kau kerja kat government lah, macam tu kan. Biasa orang freelance kan per projek kan, tapi aku nak dia lain sikit lah. Projek aku ni dia macam kena komitmen dengan dia kan. Macam kita ikat klien kita dengan video bulanan, bukan video faham betul dah. Okay, sebab aku masih baru start. Okay, so sekarang ni aku baru dapat message yang supaya klien tu suruh aku kurangkan bilangan video. Sebab dia kata macam video banyak, view banyak, follower, ya Allah. Pasal kambing boleh 400 ke 500 ribu view selama lebih kurang 6 bulan, macam 5 bulan macam tu lah. Dan gain sebanyak 3600 follower macam tu. Tapi dia nak kurangkan kuantiti penghasilan video sebab tak ada siapa nak beli. So sebenarnya sebab kita video yang aku buat tu pasal edukasi lah, jadi kena tukar strategi lah. So Selasa ni, hari ni hari Ahad, Isnin, Selasa ni aku akan meeting balik dengan klien aku. So aku bincang balik strategi dan aku akan cuba convince dia supaya 4 video. Kalau tak nak tambah, sekurang-kurangnya kekalkan 4 video. Aku tak nak kurang sebab aku nak bayar kamera ni. Ini memang misi gila. Kalau dia kurang, contoh 2 video sebulan, oh sorry Abi. Nah, aku nak cari duit. Okay, second, aku kena approach Muhaimin lah. Nama aku memang Muhaimin, cuma Muhaimin yang dia pembekal burger. So aku cuba nak approach dia dalam niche burger, perbekalan burger, daging burger, Ramly macam tu kan. Aku dah cuba tengok sikit TikTok dan aku dapat idea sikit-sikit. Aku kena convince juga supaya aku dapat buat video dengan dia per bulan, bulanan, supaya macam supaya aku dapat afford, aku dapat bayar balik hutang-hutang Sony ni. Aku tak boleh nak beli PPP lagi sebab hutangnya sangat besar.
paling besar aku pernah buat hutang 1,000 lah. Itu laptop ni lah. Tapi waktu tu aku memang ada gaji 1,700. So aku guna 2 bulan gaji aku, dapatlah 3,000 kan. Tapi ini, oh man, dan bulan ni aku dapat RM280. Okay, so mana nak dapat lagi kurang 200 tu, aku guna duit stam aku lah. Sekolah semedium dia bagi 200 sebab aku mumtaz. So aku sebenarnya nak simpan duit tu sebagai kenangan, tapi paksa aku tak boleh nak cari duit aku, tak boleh nak cari sumber pendapatan lagi lah. Ini pun aku tengok lah. Saya tunjuk sikit. Tu nampak 323 asalnya. Aku tinggal lagi RM40 macam tu lah. Lepas tu klien aku dia bayar video bulan lepas lah, nampak video tu. So aku sebenarnya ada RM40 je. Yang lebih tu akan dibayar untuk RM440 tu by 4 Februari ni. So aku akan masukkan 200 cash duit stamp tu ke dalam bank, dan aku baru transfer. Yes, aku sangat broke. So aku nak pastikan perancangan aku ni untuk first nak approach, nak dapat convince dengan Muhammad. Satu lagi convince klien yang kambing ni lah, Pak Syaril, Yuzufa. Aku harap berjaya. Misi impossible sebab aku dia kalau edit video je semua orang boleh, ramai orang boleh. Tapi betul lah, aku rasa semua orang boleh buat edit. Tapi yang tak boleh adalah cara dia nak convincekan, cara nak FYP, dan baru tertarik video dia sampailah buatkan dia beli produk yang dia jual lah. Kita akan cuba. Yang pening lah, kita akan cuba guys. Di samping tu kita kena buat benda lain juga.